And then tiba-tiba macam dia manage label, dia duduk sini, di sini dan sekarang A&R. So bercakap pasal A&R ni, apa sebenarnya, mungkin ada orang nak tahu artis and repertoire tu apa benda, mungkin boleh acknowledge pada orang. A&R tu apa dia? Artis and repertoire ni adalah seorang individu, dan dalam label tu dia ada department dia lah. So ada few lah, ada A&R director, A&R manager, executive dan scout apa semua tu. Jadi macam satu carta organisasi lah. Yes. Management lah. Tugas department A&R adalah untuk scout talent. Okay. Seperti contoh macam talent, kita nampak talent tu Yuna ada talent. So kita try approach dia untuk sign under label. Okay. So kita kena check, tengok dia punya direction macam mana. Sebab artis ni dia dua. Satu yang menulis lagu, satu yang menyanyi. So kita kena tahu. Contoh macam Yuna, kita tak boleh bagi lagu demo Yuna nyanyi ni, tak boleh. Dia bukan jenis tu, dia jenis menulis. So kita kena craft dia based on dia punya art. Faham. Contoh macam artis lain, kita nampak dia ni memang keupayaan dia menyanyi yang bagus. Menyanyi. So kita bagi lagu yang terbaik tu. Maknanya kita buat lagu tu, kita bagi dia okay nyanyi lah. Betul. Ada setengah artis, aku kena feel, aku kena tulis sendiri. Dia macam baru dia arrangement. Betul-betul Yuna tu dia tulis lagu, kita cari producer untuk produce. Okay. Tapi maksudnya tugas Every ni dahsyat tau. Sebab sebelum dia mencuburi industri, dia yang kena QC dulu orang-orang ni. Betul tak? Dia kena macam, kau ni kriteria kau macam ni, kau buat macam ni. So bila Every nampak benda ni, baru bawa ke industri dan orang-orang industri ni bekerja. Saya punya first unofficial A&R adalah dengan Yuna. Dia bunyi dia macam jahat lah. Drama tu panggil saya main. Okay, lepas tu bila kita lepas jamming, kita lepak mamak. So saya brainstorm dengan Yuna. Dia suka apa dia ni. Lepas tu saya macam, drama ni tak sesuai lah. Oh ya? Dia boleh rasa tu. Sebab nak ke direction Yuna tu. So kita bincang macam, saya panggil dia Ma'am. Ma'am, masa kita kena tukar drama. So tukar drama, terus Alhamdulillah, terus record EP, terus jadi. Itu kan dan sebenarnya. Dan sebenarnya tu adalah salah satu dan satu-satunya lagu Melayu dalam EP tu. Lagu lain dia semua lagu orang putih. Lagu orang putih kan. Betul lah tu. Now Yuna dah fly jauh dah. Rezeki dia. Semua dah orang kata world punya level. Mic, bocor berani ke tegur.